Jadi mungkin boleh berkongsi pengalaman sepanjang 7 tahun ni. Apa yang membuatkan abang tercetus untuk tercetusnya rasa untuk membantu mereka? Membantu ni dulu saya pernah tak ada duit. Time nak balik kerja tu pernah tak ada duit. Time tu minyak petrol habis. Saya minta seorang member tu untuk meminjam sebanyak RM5. Tapi dia tak bagi pinjam. Dia tinggal saya tepi jalan. Dan dia balik dan saya tolak motor balik rumah. Jauh. Tu sejarah saya. Lepas tu saya kata niat dalam hati saya, InsyaAllah aku akan buat yang terbaik untuk customer-customer macam ni abang. Okey, kita pasti kita pernah mengalami situasi yang serupa. Betul. Dan bila kita berada dalam kesusahan, kita berniat seumpama demikian, ya Allah, andai aku menjadi seorang yang berkemampuan satu hari nanti, aku dikurniakan rezeki, izinkan aku untuk mengembalikan segala rezeki kebaikan ini kepada orang-orang yang memerlukan. Ini yang dibawakan oleh sahabat kita pada hari ini. Kita tak nak bersedih tahu, tapi saya sentiasa tersentuh dengan video-video yang dikongsikan oleh sahabat kita ni.